Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Okay, so Alhamdulillah malam ni kelas kita yang pertama untuk bulan Oktober. Okay, kelas kita yang pertama untuk bulan Oktober. So, kita akan cuba habiskan malam ni bab 13. Kalau sempat, kita akan terus masuk buku baru, Yuasa, Sasbadi, buku biru. Okay. Jadi minggu lepas, cikgu rasa cikgu suruh kamu buat satu je soalan. Nasib baik ni ingatkan, satu je. Okey, kamu jujur je dengan cikgu boleh? Nombor satu kamu siap, nombor dua kamu tak siap. Itu je cikgu nak tahu dulu. Nombor satu kamu siap, nombor dua kamu tak siap. Nombor satu siap, nombor dua tak siap. Okey, lagi. Satu siap, dua tak siap. Okey, tak apa, jujur je. Cikgu okey je, cikgu bukan nak marah pun. Cikgu just nak tahu je. Okey? Tiga orang dia respon kat cikgu. Yang lain ni apa cerita? Apa cerita yang lain ni? Yang lain ni apa cerita ni? Tiga orang je. Ni Adam, Marisa. Yang lain ni buat ke, tak buat ke, ada ke, tak ada ke. Okey. Boleh hantar jawapan, borang je respon kat cikgu. Sian cikgu. Oh, okey lah. Respon lagi tu. At least cikgu tahu. Kan? At least cikgu tahu. Hantar jawapan boleh? Siapa yang ada? Siapa yang dapat jawapan boleh hantar? Siapa yang dapat jawapan boleh hantar jawapan? Betul itu. Tak tahu, cikgu tak kira lagi. Cikgu tak kira lagi. So, cikgu pun tak tahu ni. Kejap kita tengok sini mungkin betul. Ramai bagi jawapan yang sama. Tapi apa-apa pun kita lihat dahulu Kita tengok dulu. Dia kata dekat sini, contoh perlu tak cikgu tunjuk? Cikgu baca sekali lalu. Seorang tukang kebun telah mengikat seutas tali pada pokok pada ketinggian 1.5 meter dari permukaan tanah dan mengikat hujung tali di atas tanah mengufuk sejauh 2 meter dari pokok. Berapakah panjang? Okey, ini senang soalan ni. So, sama juga nak dapat yang panjang, betul? Nak dapat yang panjang, pendek tambah pendek. Jadi, ini okey, cikgu tak nak terangkan dah sebab dia sama je nak dapatkan panjang. 1.5 kuasa 2 tambah dengan 2 kuasa 2. Okey? Ataupun tak buat kurungan pun boleh je. Sama je. Okey, 1.5 kuasa 2 tambah 2 kuasa 2. Okey, so lepas tu dapat jawapan, itulah puncakan kuasa dia. Okey, jadi untuk dekat soalan ini, dia kata Desmond ingin membersihkan tingkap rumahnya pada ketinggian 2.75 meter. Cari dari permukaan lantai. Okey, ketinggian 2.75 meter ni Dia mempunyai sebuah tangga sepanjang 3 meter. Okey, so dia kata dekat sini tangga 3 meter. Berapa jumlah kaki tangga yang perlu diletak dari dinding rumah? So, apa maksud soalan ni kelas? Dia ada ketinggian. Lepas tu dia ada tangga. Berapa jauh kaki tangga perlu diletak? So, maksudnya dia suruh kamu cari ini. Betul? Jadi, macam mana kita nak cari yang
Macam mana kita nak cari yang bawah tu? Sama macam Cik cakap tadi, kita labelkan sahaja sini X pun okey. Jadi nak dapat yang pendek, X kuasa 2 sama dengan 2.75 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. So, 2 Tolak, per cikgu. puluh. Ha? Tolak, Apa dia? dia pendek. Astaghfirullahaladzim. Kita nak cari pendek lah. Hai. Punyalah cik udah kepenatan dah sebenarnya ni kan. Okey, X sorry Okey, nak cari X sama dengan 3 kuasa 2 tolak 2.75 kuasa 2. 2.75 kuasa 2 dapat berapa? Tolong cikgu tekan kalkulator boleh tak? 7.56. 7.56. So 9 tolak dengan 7.56 dapat 2.44. Betul tak? Betul tak? Ni, betul tak ni? Tolong kira jap. Dapat 1.44. Betul. Satu. Cikgu tu kira 10 lah pula tu. Cikgu tu kan tak recording. Okey, sebaik. Okey, 1.44. Ni X kuasa 2 jangan lupa. So, kalau dia nak X sahaja, cikgu gunakan lain Kalau kita nak X sahaja sama dengan punca kuasa 2, 144, dapat berapa? Jawapan? 1.20. 1.2 sifar atau 1.2 meter. Itu je. So, markah katakanlah dia bagi 3. Dekat sini 1, 2, 3. Kalau dia bagi 2, sini tak ada markah. Macam itulah lebih kurang. Okey, jelas? Ya. Maaf cikgu, kelas hari tu saya tak datang. Kenapa kena letak kuasa 2? Kenapa tak tengok rakaman? Tak ada. Lupa. Apa? Kena tengok rakaman lah. Kalau tak tengok rakaman macam mana nak tahu? Okey, dia kena ikut formula. Dia dah ada formula. Kan cikgu, ni salin formula dia. Cepat. Yang tak datang minggu lepas, salin formula dulu. Sofia salin Sofia. Kan cikgu terangkan sekali lalu. Okey? Itulah korang. Tak masuk, tak tengok rakaman. Rotan garang baru tahu Tak ada. Salin dulu. Kan cikgu terangkan sekali lalu. Tajuk teorem Pythagoras ni adalah antara tajuk yang senang. Cikgu sentuh sikit je, kejap lagi kamu mesti dapat. Dia senang, dia tak susah. Okey, salin dulu. Sofia, Aryan dah siap salin, bagi tahu kat cikgu. Okey? Kan lepas tu cikgu terangkan sekali lalu. Ding. Cikgu nak Okey. sampai masa boleh. Apa dia? Kalau segitiga ni memang kena buat kuasa 2. Salin dulu, kejap lagi kan cikgu terang. Okey. Sampai salin dulu, lepas tu cikgu terang. Kalau tak faham, lepas tu tanya ke cikgu. Okey, salin dulu. A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2. A kuasa 2 tu hypotenuse. Lepas tu gambar segitiga, make sure segitiga tu mesti bersudut tegak. Okey, lepas tu yang hujung sekali tu cikgu buat panjang sama dengan pendek tambah pendek. Pendek sama dengan panjang tolak pendek. Yang colour pink dalam tu apa? Dalam mana? Dalam segitiga tu anak panah. Ni ke? Ni ya? Ni anak panah. Arrow. Hypotenuse. Hypotenuse. Anak panah. Dia tunjuk hypotenuse. Tak apa. Salin dulu. Lepas tu cikgu terang lagi sekali. Jangan risau. Sebab nanti kalau cikgu tak terang, nanti kamu tak faham. Okay. Don't worry. Okay. Siapa dapat matematik A, 90 ke atas, cikgu bagi hadiah special daripada Jepun. Cikgu. 100. 195 ke atas. 100 lagi Dulu cikgu buat 50 kan? RM50. Kau dapat 100, RM50. Kalau 100 dapat duit Jepun, Cikgu kat Jepun ke? iya. Ya Allah, tak percaya. Iyalah. Iya. Tengok TikTok cikgu. Dah siap salin? Malam ni patut cikgu nak live, tapi bateri weak lah pula, tak sempat nak charge. Semalam kakak tengok live kan?
Ya, cikgu. Okey? Okey, cikgu terangkan First, cikgu padam ni dulu. Cikgu padam ni dulu. Formula segitiga. Formula segitiga. Formula teorem Pythagoras. Okey? Cikgu ada kat Tokyo ke Osaka tak? Cikgu ada dekat Beppu. Dekat Beppu. Tak apa, kejap lagi kan cikgu tunjuk peta dia. Okey, kejap cikgu terang dulu. Untuk teorem Pythagoras, dia ada formula. Iaitu A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2. Dan segitiga itu mesti bersudut tegak. Wajib. Kalau dia tidak bersudut tegak, formula ini tidak boleh digunakan. Formula ini hanya boleh digunakan apabila A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2 sahaja. Okay. So, A kuasa 2 ini adalah hipotenus. Okay, yang mana satu hipotenus, dia adalah sisi sending, sisi serong yang paling panjang. Okay. Jelas Boleh? Faham? Formula dia A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2. Okey. So, faham Cikgu padam segitiga ni dulu. Okey. Cikgu padam segitiga ni dulu. Okey. Untuk hipotenus, untuk teorem, dia mesti segitiga bersudut tegak. Wajib. Kalau tidak, tak boleh. Okey, yang mana segitiga bersudut tegak, senang je. Kalau kamu nampak bentuk ini, bermakna di 90 darjah, kamu terus tunjuk arrow, inilah hipotenus. Hipotenus itulah yang paling panjang. Okey, yang mana kalau kita labelkan, dia bersamaan A kuasa 2, sini B kuasa 2 atau C kuasa 2. Atau, boleh je kalau terbalik, sini B kuasa 2, sini C kuasa 2. Pun boleh. Yang penting A itu kekal di situ. Boleh faham? Ada pertanyaan setakat ni? A tu, okey, A tu cikgu panggil dia panjang. Okey, A tu cikgu panggil dia panjang. Okey, kenapa panjang? Untuk dapatkan yang panjang, ini cikgu yang guna istilah ni tau. Untuk dapatkan yang panjang, pendek mesti tambah pendek. Okey, sebab senang nak ingat. Pendek tambah pendek dapat panjang. Nampak tak? Panjang, pendek, tambah pendek, dapat panjang. Okey, jadi itu adalah untuk terpadam dah pula. Okey, panjang. Untuk dapatkan panjang tu hipotenus tau. Cikgu guna istilah ringkas. Panjang. Astaghfirullahalazim. Kenapa kau pula keluar baju kemeja ni? Okey, panjang. Boleh. Ada. Sama dengan pendek tambah pendek. Okey, pendek tambah pendek. Untuk dapatkan yang panjang. Tapi kalau kita nak dapatkan yang pendek, tak kira lah kita nak dapatkan B ke, kita nak dapatkan C ke, dia mesti panjang tolak pendek. So, dekat sini sebenarnya, kalau kita nak dapatkan A, sama dengan punca kuasa B tambah C. B kuasa 2 tambah C kuasa 2, punca kuasakan dia, kita akan dapat A. Okey? B kuasa 2 tambah C kuasa 2, punca kuasa 2 dapat A. Ini kalau kita buat sekaligus lah. Okey, ada pertanyaan setakat ini? Okey. Jelas Sophia, okey Sophia? Dia senang je. Nak dapat panjang, pendek tambah pendek. Nak dapat pendek, panjang tolak pendek. Lepas tu punca kuasakan dia. Okay, sebab yang ni semua kita dah buat minggu lepas. Tapi tak apa, benda tu senang Sophia. Jangan risau. Macam cikgu kata, dia senang. Dia sangat senang. Jadi tak susah. Jadi cikgu nak kamu cuba soalan ini. Cikgu tunjuk contoh nombor 1. Dia kata, okey, apa dia kata kat sini? Tandakan right jika segitiga ialah segitiga bersudut tegak dan pangkal jika bukan.
Jadi kalau kamu nak tahu segitiga ni bersudut tegak atau tidak, okey. Okey, ini hypotenuse. So maksudnya apa? Ini panjang. So nak dapat panjang, pendek tambah pendek. So kita buat 13 kuasa 2 sama dengan 5 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2. 13 kuasa 2, tekan kalkulator jap. 269 ke 13 kuasa 2? Tekan kalkulator jap. Bantu cikgu je. 169. 169 169. Sama dengan 5 kuasa 2, 25. Tambah dengan 12 kuasa 2, 144. So kita tengok sini. 169 sama tak dengan 169 lepas kita tambah. So kalau kita tambah. Sini kan 13 kuasa 2 kan 169 kan. Lepas tu 5 kuasa 2 kan 25. 12 kuasa 2 kan 144. So kalau kita tambah 169 dapatkan 169, betul? So kalau kita dapat kiri sama kanan sama, bererti dia adalah merupakan segitiga bersudut tegak. Okey? Boleh? Kenapa Hafiz? Siapa ada dekat Hiroshima? Boleh faham? Okey? Okay, kalau okey, cikgu nak kamu cuba nombor 1, nombor 2. 1 dengan 2. Dan cikgu duduk tu jauh ke dengan Hiroshima. Kejap lagi cikgu jawab. Lepas kita bincang 2 soalan. Kalau dah siap nanti kamu bagi tahu cikgu. Kalau dah siap kamu bagi tahu tau. Boleh bagi tahu cikgu Oops. Cikgu, Yo. dah siap. Okey, bagus. Hai semua. So hari ni cikgu berada. Mesti bahasa Jepun ni. Yo. Tadi cikgu pergi satu tempat tu. Dia keluar, dekat jalan pun dia keluar macam wap tu tau. Dia keluar macam wap, macam hot spring tu kan, macam kolam air panas tu. Dia keluar menggelegak tau. Cikgu lagi lah kerja mochi je. Cikgu tak sempat lagi nak pergi kedai-kedai macam tu ni. Cikgu pun tak pandai. Nanti cikgu cari. Dia ada kat situ. Apa tu? Apa hantar video tu? Ni hantar video tu kat cikgu. Cuba tengok. Ni. Hantar kat cikgu Kenapa ada wap? Dia kawasan tu, persekitaran dia, semua. Sekejap, cikgu share dah kejap Ini yang cikgu rakam tadi Kalau kamu tengok TikTok cikgu tu, ada satu tu yang cikgu buat tadi. Cikgu patutnya setiap tempat tu cikgu buat. Alah, cikgu lupa. Tadi baru cikgu ingat. Aduh hai. Ni. Sekejap, cikgu tunjuk.
Sekejap, selingan selingan kalau kamu tengok ni, yang ni. Cikgu dah pergi Harajuku. Belum. Sofia, cikgu baru dekat satu tempat dekat Beppu je. Okay, kalau kamu tengok ni kan. Sekejap cikgu. Cikgu tak sure kamu boleh dengar sound ke tak. Hai semua. So hari ni cikgu berada di Chinoike Jigo. Dengar suara tak? Dengar. Dengar tapi double. Tahu. Okey, macam ni. Kejap lagi kan cikgu tunjuk. Suami cikgu tengah solat. Sekejap kan cikgu tunjuk Kita belajar dulu boleh? Sekejap kan cikgu tunjuk. Jangan risau. Nanti lepas tu, kalau kamu tengok yang video tu, belakang tu dia punya buat air panas tu warna merah tau. Warna merah. Lepas tu kalau kat sini diorang macam bagi tahu ini ibarat macam ala-ala neraka. Yang warna biru putih-putih tu ibarat macam ala-ala syurga. Gitulah. Tapi memang seriously berbeza lah. Dia punya lumpur tu, lumpur air panas bawah tanah tu. Menggelegak dia macam air panas. Tahu kejap lagi Okay, jom. Siapa dapat jawapan? Nombor 1 ni segitiga bersudut tegak atau tidak? Betul Kejap lagi baru kita kira tau. Nombor 2 betul atau salah? Salah. Salah. Okay. So kita tengok. So kita buat je macam ni. Okay, kita tunjuk arrow. Sama juga macam ni, kita buat macam ni, kita tunjuk arrow lah sebab yang paling panjang itu adalah hypotenuse. So kita nak buktikan betul atau tidak. Okay? Betul atau tidak. Okay. Lepas cikgu jawab 2 soalan ni, cikgu jawab soalan-soalan pas saja pun. Kejap kita belajar dulu. Sikit je dulu Okay. So yang ini panjang kan? So 17 kuasa 2. Sama dengan 16 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. Okay, bantu cikgu jap. 17 kuasa 2 dapat berapa? 17. 343 ke berapa? 289. 289. 16 kuasa 2? 16 tu 15. 15. Sorry. Sekejap. Alah 15. Okey, 15 kuasa 2? 225 kan? 25. 225. Betul? Ya. Tambah dengan 64. So 289 sama dengan 289. So maka segitiga ini bersudut tegak. So kamu tulis elok lah. Cikgu tulis macam ni. Okey, jelas? Yang kedua, sama juga 28 kuasa 2 sama dengan 22 kuasa 2 tambah 18 kuasa 2. Okey, 28 kuasa 2 dapat berapa? 784. 784 Okey, 22 kuasa 2? 324. 324. 18 kuasa 2? 484. 484. So 784. So yang ni dapat tak? 8 sifar 8 betul tak? 8, 10, 7, 8. Jadi yang ini kamu kena buat palang. Okey, maka segitiga ini bukan bersudut tegak. Begitu. Okey, jelas? Ada pertanyaan? Okey kah? Okey. Okey. Okeylah. Cikgu jawab sikit soalan sebelum kita pergi yang ni. Okey, cikgu sekarang kalau kamu tengok peta Jepun. Jepun. Okey. Peta Jepun kan? Hokkaido dekat atas tempat yang paling banyak salji kan? Betul tak? Okey, cikgu berada dekat sini. Ni dekat bawah ni. Dekat warna coklat ni. Warna kelabu ni. Cikgu berada di Beppu. Beppu ni berdekatan antara Fukuoka, Oita. Dekat sekitar Oita ni lah cikgu. Sekarang ni. Cikgu duduk kat bawah. Sekarang ni setiap hari boleh katakan dia hujan. Tapi dia tak lebat macam Malaysia. Dia hujan macam renyah-renyah sikit. Kalau basah-basah sekejap je. Sebab tengah proses untuk pertukaran daripada musim panas kepada musim luruh.
Tak ada belum. Sekarang belum salji lagi. Belum. Sekarang diorang punya proses nak Cikgu. kepada luruh. Yang tu. Ya saya. Cikgu sekarang dekat mana? Cikgu dekat sini. Cikgu dekat Beppu. Beppu ni nampak tak Fukuoka? Okey, so cikgu daripada Fukuoka ni lebih kurang 2 jam lah dekat Beppu. Beppu ni dia macam kawasan pergunungan, macam kita ala-ala Cameron Highland, Bukit Tinggi, macam tu. Beppu tu. Dia dekat kawasan, sekejap cikgu tengok ada tak dia sini tulis Beppu dia tak ada tulis Beppu, tapi antara Fukuoka, daripada Fukuoka ni, kalau kamu nampak Fukuoka ni, dia lebih kurang 2 jam lah. Fukuoka Oita ni maknanya di tengah-tengah lah. Yang tu, dia tak tulis sini Beppu. Sekejap cikgu tengok sini ada tak Beppu. Beppu ada tak tulis Beppu. Oh, dia tak ada tulis Beppu Okey, sekejap kita tengok sini. Kita buat sini Beppu Jepun. Cikgu berada di situ. Di sini. Beppu Station cikgu tunjuk. Beppu Station. Cikgu duduk betul-betul dekat depan ni. Ada hotel berdepan dengan Beppu Station. Ni ada cerita ni. Hari tu hari Isnin dengan Selasa tu cikgu buat live. Habis kelas cikgu bawa diorang turun bawah tengok orang ni. Lepas tu tengok yang bulat yang tepi ni. Dia ada macam air panas menggelegak sikit dalam ni. Yang ni. Yang ni. Family Mart asal dari Jepun. Family Mart daripada Jepun lah. Kebanyakannya non-halal. So cikgu kena scan dulu. Dekat halal Jepun punya apps. Kalau okey, then baru boleh belilah. Kalau tak boleh. Okey, jom kita sambung boleh? Adik Haba. Ya, cikgu masih di sini. Cikgu masih di sini. Okey, jom. Kita buat soalan C. 1 dan 2. Kamu tengok contoh. Lepas tu cuba jawab. Okey? Ya. Tadi cikgu pergi tengok anak cikgu sekejap. Belajar apa pandai. Matematik kena power. Nak pergi Jepun. Siapa nak pergi Jepun? Siapa dah pernah pergi? Cikgu ini first time. Cikgu first time. Saya. Dah pernah pergi ni? Tak pernah. Bestnya. Kat mana? Tak pernah. Oh, okey. Tak apa ni. Nanti lepas ni mesti boleh dapat pergi. InsyaAllah. Cikgu baju bilik tu. Dah post. Dah post out dah. Sebahagiannya dah dapat. Cikgu lupa nak update dalam grup. Nanti lah lepas kelas cikgu update. Bagi tahu dah post out buku. Cikgu. Saya pun nak jumpa cikgu. Siapa? Ya. Tapi cikgu kat Cari Jepun. barang tu je. Tengok ni dah tak sabar tu. Tak apa Zara. Cikgu dulu pun macam tu juga. Ni nak pergi ambil parcel lah tu. Ni dah sampai ke parcel? Wow. Australia bestnya. Best satu hari. Cikgu salah barang. Salah barang. Belum lagi lah tu. Tapi parcel ada separuh dah post out. Ada separuh hari ni. Macam tu. Ya. Kalau dah dapat bagi tahu cikgu Bukan ni Bukan marah. Kata Senggo tu cantik Jarang saya tengok bapak saya beli baju bukalah pasal tu. Apa yang macam baju Bapak saya. Ingat mak saya punya lah bapak saya. Oh, baju apa? Baju t-shirt ke apa? Kemeja? Baju t-shirt. Jarang bapak saya biasa beli minyak. Ya, minyak apa? Bapak saya kerja mekanik. Oh, okey, faham. Cikgu balik nanti naik kapal. Tak kalau naik kapal, berapa bulan pula cikgu nak sampai Malaysia. Kapal terbang lah. Jom. Cikgu tunjuk ni. Lebih kurang 2.8 km. Sekejap, cikgu mute cikgu punya suara dekat laptop dulu. Hai semua, so hari ni cikgu berada di Chinoike Jigoku, lebih kurang 2.8 km daripada Shirake Jigoku. Jom, nak tengok tak apa yang ada sekarang berdekatan dengan cikgu. Okay, kalau kita tengok dekat sini kan, sekarang ni view dia daripada atas, kita akan tengok banyak keluar macam warp daripada bawah ni, dan warna dekat dalam ni semuanya adalah warna-warna oranye. Siapa tahu kenapa
So sekarang kita nak turun dekat bawah sikit. So kita boleh tengok dekat sini juga. So yang ni daripada bawah. So, kita boleh tengok. So memang bahaya dan sedikit panas ya. Okey, ini nama tempat dia. So kita boleh tengok dekat sini. Yes. Okey, jadi soalan cikgu, siapa tahu kenapa ini berlaku? Apa sebab dia? Hai. Okey? Ni sikit lah. Dia ada satu tu pun, nanti lah cikgu upload nanti. Tak ada lah. Okey, jom. Boleh kita sambung? Nanti kamu search lah. Kamu search. Dia banyak. Dekat Bepul ni, ada satu tempat tu memang kawasan dia semua yang keluar bawa macam hot spring macam tu lah. Tempat dia. Orang suka mandi air panas kat sini. Ya, macam hot spring. Betul. Tapi dia yang original punya. Okey? Apa nama tempat tadi, cikgu? Chino apa ni? Semua, so hari ni Chinoike Jigoku. Dia banyak. Dia kalau nak search, ni search yang ni. Ha? Yang ni. Bells, apa tadi? Apa nama tu? Chinoike Jigoku. Chinoki Jigoku, betul. Seven, Bells, apa? Beppu of Health, apa? Dia ada 7. Ni dia ada 7. Ni. Ni semua tadi cikgu pergi. Cikgu pergi yang ni tadi, yang Kamado. Lepas tu yang ni. Kamu tengok yang ni. Ni. Kan tadi kan kalau kamu tengok yang warna merah ni kan. Yang warna merah ni tadi kan. Okey, cikgu pergi juga yang ada yang warna biru. Ada warna biru. Mana tak? Yang warna biru. Okey, yang ni. Yang ni. Dia bersebelah, cikgu. Tak, dia ada macam ada 7 tempat yang berdekat. Cuma 2 tempat yang merah tadi tu dia jauh sikit lah, dalam 3 kilometer, so kena naik bas. So kamu search 7 Beppu of Health ada 7. Ni semua tempat tadi yang cikgu pergi. Ni tadi yang kamu tengok. Ini yang air warna biru. Yang merah tu yang lain, tempat lain. So semua tu. Lepas tu ada satu part tu dia yang macam ada tanah, dia macam lumpur tu menggelegak. Pun ada juga. Jam mana kita belajar dulu. Kalau kamu search nanti kamu akan nampak lah. Okey. Ni semua tadi cikgu pergi. Penat sikit lah sebab dia banyak jalan kaki. Lepas tu kalau kita Saya rasa maksud dia neraka, cikgu. Ya. Ni tempat tadi ni. Baru nampak ni. Okey. Lepas tu mana ada satu tempat tu kalau kita letak telur memang confirm boleh masak ah. Ni lah tempat yang cikgu pergi tadi. Ni yang merah. Kawasan yang Ni merah. neraka lah. Ni tu yang dia kata. Ini yang dia kata ni neraka, ni syurga. Dia orang kata macam tu. Macam tu lah. Tapi panas Ni kawasan yang cikgu pergilah. Maybe besok kalau cikgu nak pergi 2 tempat lagi ni. Yang Surumi dengan Beppu Roadway Station. Tengoklah macam mana. Okey. Jom kita belajar dulu, nanti cikgu sambung lagi. Boleh? Boleh. Okey, jom. Kita jawab soalan nombor 1 dengan soalan nombor 2. Baca dulu betul-betul. Ya, dia hot spring tapi doakan kami, insyaAllah cikgu doakan. Orang kata doa musafir. Kalau sentuh air panas tu macam mana? Dia ada satu tempat yang boleh kita pegang. Yang boleh kita sentuh. Kalau yang tempat yang kolam besar-besar tu memang dia tak bagi sebab suhu dia terlalu panas, bahaya. So, tapi ada tempat boleh. Tadi ada satu tempat tu, ada yang Kamado. Nama tempat tu yang kat situ tu dia kita boleh steam kita punya muka, boleh cuci tangan. Ada part yang boleh. Ada part tak boleh. Kebanyakan tak boleh. Kenapa? Sebab kenapa air dia merah? Kamu search lah. Nanti kamu bagi cikgu jawapan. Okey? Komen dekat TikTok cikgu. Okey, jawab dia dulu. Cikgu minum air sekejap. Hari ni kita kena habiskan buku ni. Tak boleh lambat tau. Sebab minggu depan dah nak masuk USR.
9 hari bulan exam. Alamak. Kat sekolah baru bab 8. Cikgu saya exam 9 hari bulan. Okey, dekat sekolah cikgu kamu bagi tahu kamu exam masuk sampai bab berapa? Kalau masuk sampai bab 13, tak apalah. Bab Sebab kamu dah 13. belajar. Okeylah, kalau sampai bab 13, walaupun kamu tak belajar lagi di sekolah, tak apa pun sebab kamu dah belajar dengan cikgu. Betul tak? Saya dah belajar Itu. tapi cikgu saya lompat. Tu yang saya tak faham. Nah, tapi so sekarang okey tak ni? Okey lah, dah tahu lah. Okey. Okey, ya. Cikgu Sheila ajar senang kan? Gitu. Betul. Sebab tu cikgu ni, yes, good Marisa. Saya ajar kawan-kawan kat sekolah. Itu yang cikgu nak. Sebenarnya ilmu ni, bila lagi kita ajar, lagi banyak kita boleh dapat dan lebih cepat kita ingat. Sebab bila kita ajar, kita faham tau. So bila kita faham, senang kita ajar kawan. So bila senang kita ajar kawan, ingatan kita lebih kuat. Gitu. So jangan kedekut ilmu, Ilmu jangan kedekut. Cikgu seorang je ke perempuan agama Islam kat Bandar Tudung ada? Allah, masjid kat sini satu je. Satu, dan dia bukan bentuk masjid macam kita. Dia dalam bentuk bangunan, macam rumah apartmen macam tu kan. Macam tu lah dia punya masjid. Perempuan Islam. No. Ada orang Islam dekat sini tapi minoriti. Sikit. Melayu tak ramai lah. Orang kita tak ramai. Ada tu 2 hari lepas kot cikgu pergi masjid kat situ. Sebab cikgu nak pergi makan area situ, dan nampak masjid kat situ dan cikgu solat kat situ lah. Dia level 2, level 1 tu lelaki, level 2 tu perempuan. Tak besar. Dia tak besar macam masjid kita. Kecil je. Tapi boleh lah untuk orang Islam solat Jumaat. Lepas lah cikgu rasa. Okey, dah siap bagi tahu cikgu Dah siap bagi tahu cikgu. Masa cikgu solat tu, cikgu seorang je. Takut cikgu. Sebab seorang je kan. Dah lah, perempuan di tingkat atas, lelaki tingkat bawah. Betul, cikgu seorang. Dapat jawapan tak? Nombor 1 dengan nombor 2. Sofia, okey. Sofia boleh ikut tak Sofia? Walaupun tak masuk minggu lepas. Dah siap. Okey. Senang kan? Senang kan cikgu kata Sofia tengah cuba jawab. Tak apa. Senang je. Tajuk ni tak susah. Cuma mungkinlah kamu nak fahamkan cerita dia. Itu je. Indonesia ramai kat sini. Indonesia ramai. Semua nak berholiday. Tak. Student. Dah siap? Okey, Salma dah siap. Okey, jom kita bincang. Lepas tu cikgu bagi kamu masa kena habiskan ni. Lepas tu memang boleh masuk buku baru lah. Memang boleh masuk buku baru. Memang boleh masuk buku baru ni. Okey, jom. Dapat jawapan tak? Nombor 1. Kalau cikgu cakap dengan orang sana, cikgu cakap English. Cikgu cakap BI. Diorang cakap BI. Kalau nak cikgu, dia cakap bahasa Jepun lah. Kalau nak cikgu, dia cakap bahasa Jepun. Cikgu dengan suami cikgu cakap BI. Ada masa terkeluar bahasa Melayu. Jepun juga tak pandai. BI je. Anak cikgu pandai. Boleh ke communicate dengan orang Jepun? Boleh. Diorang yang okey boleh bercakap dalam bahasa Inggeris. English dia tu
biasa-biasa je. Simple punya English. Tapi ada juga yang tak reti English. So cikgu guna Google Translate lah. Cikgu type translate to Jepun lah. Macam tu. Okey, jom boleh bincang. Uyuh. Cikgu pun hentam. Cikgu pun hentam je Marisa. Cikgu bukan yang pandai BI. Janji dia faham, cikgu cakap, cikgu faham dia cakap okey. Kalau masing-masing tak faham, masing-masing guna Google Translate. Sudahkah? Belum? Dah. 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 Okey, jom. Hantar jawapan nombor 1 boleh? Denny membuat sekeping kad berbentuk segitiga sebagai kad hari jadi untuk ibu dia. Panjang 5 cm, 8 cm, 9 cm. Adakah bersudut tegak? Okey, ini sama macam kita buat tadi, betul? So, kamu boleh je lakarkan dulu. Tak ada masalah. So, 1 5 cm, 1 8 cm, 1 9 cm. So, logiknya beginilah. So, sama macam tadi kamu buat 9 kuasa 2 sama dengan 5 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. 9 kuasa 2, 81, 25 tambah 64, 81 sama dengan 89, tidak sama. Maka, bukan segitiga bersudut tegak. Kamu tulis betul-betul Cikgu tulis pendek-pendek je. Okey, jelas tak? Ada pertanyaan setakat ini? Boleh? Kita teruskan dengan soalan nombor 2. Nombor 1 clear tak? Kalau tak clear, bagi tahu cikgu. Kalau tak apa, jelas Sofia dengan Aryan ataupun yang tak masuk kelas minggu lepas, okey tak? Okey. Okey kan? Sebab tajuk ni tak senang. Tak senang pula. Tak susah. Kalau tajuk tu susah, cikgu akan mention kamu susah. Kalau tajuk ni senang, memang senang. Tajuk ni antara tajuk yang kamu boleh score dalam exam. Okey, kamu boleh score dalam exam. Cuma mungkin kalau dekat bahagian C tu, dia manipulate dari segi bahasa, nak kena faham. Itu je. Tapi antara tajuk yang senang. Okey, jom. Nombor 2. Jia Yin membuat suatu layar untuk kapal layar. Memotong sekeping kain berbentuk segitiga. Panjang 16, 30, 34. Adakah dia berbentuk segitiga bersudut tegak? Sama juga. Kelas buat je sini. Okey, yang pendek sekali katalah 16. Ini 30. Ini 34. Adakah dia betul? Teorem. Okey. So, buat je. 34 kuasa 2 sama dengan 30 kuasa 2 tambah 16 kuasa 2. Okey, kelas bantu cikgu sekejap. 34 kuasa 2 berapa? Tekan. 9. 100. Tepat. 900 tepat. Tak, 34 kuasa 2. Tak mungkin. 34. 1156. 1156 sama. Ini baru 900 tambah 16 kuasa 2. 256. 256. So 1156 sama dengan 1156, betul? So maka segitiga ini bersudut tegak. Macam tegak teguh. Tegak. Okey? Boleh? Settle? Ada pertanyaan tak tentang teorem? Kalau okey, cikgu minta kamu jawab soalan ini sampai habis. Boleh sampai habis. Cikgu bagi masa 15 minit dulu. Tapi kalau tak cukup masa, cikgu tambah. Ya, cikgu bagi 15 minit dulu. Tak cukup masa, cikgu tambah. Cikgu pause recording dulu boleh? Sementara kamu jawab soalan. Jawab tau. Jangan tak jawab. Cikgu rasa. Okey, hantar jawapan nombor 1.
Antara berikut yang manakah ialah segitiga bersudut tegak? A, B, C dan D. Okay, so D. macam mana kamu nak tahu yang ni? Kamu tekan je kalkulator dengan cepat. Okay, kamu tekan kalkulator dengan cepat. Okay, kalau kamu nak tekan kalkulator dengan cepat, cara dia macam mana tahu? Okay, ambil yang paling panjang. Okay, ini cikgu ajar kalau sebab ini objektif kan. So, cara nak tekan kalkulator dengan cepat, kamu terus je punca kuasa 2. Punca kuasa 2. 6 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. Dapat tak 9? Okey, yang ini terus 11 kuasa 2 tambah 9 kuasa 2. Dapat tak 14? Kemudian 18 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2. Dapat tak 22? Punca kuasa 2. 10 kuasa 2 tambah 24 kuasa 2 dapat tak 26? Ini cara cepat untuk tekan kalkulator. Terus tekan punca kuasa 2. Okey, so mana satu jawapan yang kamu dapat yang tepat adalah? D. D. D dah. Yang lain dapat tak D? Sebab cikgu tak kira ni Boleh cikgu tak kira tau. Okey, D Okey, jadi kat sini ni salah lah kalau macam tu. Faham? Ini cara cepat. Okey, sebab kita objektif, kita nak cepat. Okey, next soalan nombor 2. Okey, boleh hantar jawapan nombor 2. Raja di bawah menunjukkan sebuah segi 4 tepat PQRS. Okey? A. PQRS. Cari panjang dalam sentimeter PR. Ini pun sama kelas. Kamu nak cepat, tekan je kalkulator, punca kuasa 2, 12 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. Okey, mana satu jawapan dia? A, betul? 13, betul? Okey, jadi 144 tambah 25 dapat 169. 169 punca kuasa 2 adalah 13. Settle. Okey, next seterusnya nombor 3. Dalam darjah di bawah, RST ialah garis lurus. RST garis lurus. Okey, cari nilai X. So, yang pertama sekali, kamu kena cari yang ini. Okey, untuk cari US, kalau kamu hafal, kamu tak payah tekan kalkulator. Kamu dah tahu sini adalah 8. Betul tak 8? Betul tak kamu dapat 8? Macam dapat 8, 10 kuasa 2, kamu tolak dengan 6 kuasa 2. Sebab bila nak cari pendek, kamu terus je punca kuasa 2, 10 kuasa 2 tolak 6 kuasa 2. Terus kamu akan dapat jawapan 60, terus dapat jawapan 8. Betul? Okay, kemudian bila kamu dah dapat 8, bolehlah kamu cari X. Okey, nak cari X adalah 17 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2 dapatlah X. Okey, berapa jawapan kamu kelas? Sebab cikgu tak kira yang ni. Kamu je cikgu harap kamu kira. 17 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2. Okey, dapat berapa jawapan? Berapa jawapan? Tak ada orang ke nak kira untuk cikgu? B. I dapat B. Berapa? Sofia, B. B B. I dapat B. D. Bola ke dadu? Dadu. 15. Sofia, dapat berapa? I dapat 12 tadi. Ya. Macam mana dapat 12? Tekan. Cuba Sofia tekan. 17 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2. Punca kuasa 2. Punca kuasa 2, 17 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2, Sofia. Cuba tengok sekejap. Punca kuasa 2, 17 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2. Tengok. Dapat tak jawapan? Dapat. Dapat 15. Ya. Okey. Betul Okey, next. Nombor 4. Okey. Kenal pasti hipotenus. Okey, kenal pasti hipotenus.
dalam setiap segitiga berikut pada ruang jawapan di bawah. Okey, A, B, C. A, B, C. Jadi hipotenus dia adalah A, E, C. Jelas? Cikgu padam tau? Kalau ada pertanyaan bagi tahu cikgu hipotenus bagi ADC adalah AEC juga. AEC juga. Okey, kemudian hipotenus untuk BEA adalah BA. AB. AB ya? Betul? BEA. Betul. AB ya. Kalau BEC, BC. Ini jawapannya. Ada pertanyaan? Boleh. Sudah Pak Cikgu. markah. Ya. Kalau yang ABC, ADC tu kan, saya buat jawapan dia macam ni. AC, AC. Sekali lagi AC? AC, AC. AC. Boleh. Boleh. E tu tak letak kan? E tak letak. Boleh je. Boleh je. AEC, AC boleh je. Jangan ABB. Udah. Salah. Boleh terima. AC boleh, AC boleh. Boleh. Cikgu terima. Okey, lagi ada? Tak ada? Okey, kita teruskan. Soalan nombor 5. Okey, lengkapkan antara sisi PQR dalam rajah di bawah. Okey, R kuasa 2. Okey, nampak tak? Ini adalah hipotenus. Jadi nak dapat panjang, pendek tambah pendek. P kuasa 2 tambah Q kuasa 2. Okey, boleh? Kelas, sebelum cikgu lupa, minggu depan hari Khamis, kemungkinan besar kelas tak ada. Sebab cikgu on the way balik Malaysia. Maybe cikgu sampai masa tu pukul 8 lebih. Mungkin kalau tu flight tak delay. So, memang tak sempat untuk cikgu tuition kamu. So, cikgu nak ganti hari Sabtu minggu depan. Boleh? Waktu cikgu bagi tahu nanti. Apa dia? Sabtu depan pukul apa? Sabtu nanti cikgu tengok pukul berapa yang cikgu ada free, cikgu bagi tahu. Boleh? Yang tak dapat terpaksa tengok rakaman lah. Saya saja petang lah. Tak boleh cakap. Cikgu tengok. Ya, saya saja. Okey. Apa tujuan cikgu pergi Jepun? Apa tujuan cikgu pergi Jepun? Siapa tahu? Ni Holiday. Taklah. Tak holiday. pelawak adik cikgu. Cikgu pergi tengok anak cikgu jam. Free gift. Teka betul ke? Free gift. Apa dia? Dah teka betul. Free gift. Ada Jepun. Bagi dapat 90 ke atas. Cikgu bagi hadiah. InsyaAllah. Okey. InsyaAllah tahu cabaran lah. Amin. Okey, jom. Soalan seterusnya. Jika P sama dengan 20, Q sama dengan 21, cari nilai R. Okey. Kalau dia dah bagi tahu kat sini, P sama dengan 20, Q sama dengan 21. Cari nilai R. Okey, jadi kalau nak cari R, kuasa 2 sama dengan 20 kuasa 2 tambah 21 kuasa 2. 20 kuasa 2, 400. 21 kuasa 2 dapat berapa kelas? Bantu cikgu jap. Bibi tanya. 441. 441. So, R kuasa 2 sama dengan 841. Jadi, R sama dengan 841 punca kuasa 2. Okey, dapat berapa punca kuasa 2 bagi 841? 29. Okey, itulah jawapan dia. Kelas, cikgu lupa tadi. Kamu tanda right sebab nak tahu markah kamu berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 markah kat sini. Cuba kira jap. 7 markah kat sini. Cikgu lupa pula.
Relax ke dapat 7. Hmm. Makan lagi sekejap ke? Lapar Oh, sedapnya. Sedap Kalau kita tengok dekat sini kan, sekarang ni, view dia daripada atas, kita akan tengok banyak. Oh, ini kau buka apa tu, Dik? Apa macam Mike. wah, okey daripada tabur dulu ni. Adik Sekejap saya lagi. tak percaya cikgu kat Jepun. Besok cikgu buat lagi. Sudah. Okey, jom sambung. Okey, yang ni markah dia 2 markah. 1, 2. Okey, yang ni dia kata 3. 1, 2, 3. Okey, jom. Soalan B. Soalan B. Raja di bawah menunjukkan 2 buah segitiga bersudut tegak. Hitung nilai X dan Y. Okey, hitung nilai X dan Y. Okey, berapa jawapan? Siapa boleh bagi cikgu jawapan X berapa, Y berapa? Ni stok. Ni kantoi. Dia tunjuk kat adik dia. Adik dia tak ada malam tu. Adik demam. Okey. Tak, saya Malam. tidur. Dua malam cikgu buat live. Cikgu tunjuk. Apa dia ni? X sama dengan 7.55 cm. X 7.55 Yeah. X sama dengan 7.55. Okey, Y? Dia lain tak nak bagi 11? jawapan ke? Y11? Y11. Okey, jom kita tengok Okey, first bila kita nak cari X, ini adalah pendek, betul? Nak cari X, X ini adalah pendek. So, kamu boleh je kalau kamu nak ringkaskan terus, boleh je buat macam ni. Punca kuasa 2. 11 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2. Okey, berapa? 11, 121 Betul, 121. Ya. Tolak dengan 64. 121 tolak 64 berapa kelas? Bantu cikgu sebentar. 57. 57. Okey, punca kuasa 2, 57. Dia banyak nombor. Okey, bundakan kepada 2 tempat. 7.55. 7. Okey, settle. Ni X. Y pula. Y adalah hypotenuse. Betul tak? Y adalah panjang. Jadi nak dapatkan yang panjang, bermaksud punca kuasa 2. 9 kuasa 2 tambah dengan 7.55 kuasa 2. Okey. 81 tambah 7 81 tambah balik dengan 57. Okey. Sama dengan punca kuasa 2 139. Okey, berapa jawapan? 139. Betul tak? Cikgu buat 139. 138. 138. 175. Ha? 11.75. 11.75. Sofia silap dekat mana Sofia? Boleh tak cikgu nak tahu dulu? Cikgu, actually, I tengok ke atas tu, I tengok sama dengan 11 cm tu. Saya tak rasa cikgu, sorry. Kau suka-suka je kau ambil kat situ. Tak boleh, kau kena ikut formula Sofia. Kau jangan masa exam buat macam tu.
Okey? Sebab kalau terus ambil sebelah tu dia bagi satu markah je. Ini 4 markah supaya kena ingat mesti ada jalan kerja. Faham ah? Okey, faham. Okey, tak apa, Cikgu, tak apa, tak apa. Ya saya. kalau buat apa? Hmm. Yang Y tu kan, Ha. 9 kuasa 2 81. Lepas tu yang 7.55 tu saya buat macam ni. 57.0025. Nah, sekali lagi. 9 kuasa 2 tu okey. 7.55 kuasa 2 tu kan. Ha? Saya letak kalkulator 57.0025. 57 lah. Sebab Oh, panjang ya, sangat tadi saya buat sifar-sifar yang dulu. perpuluhan. Boleh ya? Bukan tak boleh panjang sangat lah sebab ini kan asalnya daripada sini. Ambil dia 57. Faham? Takut cuai lah. Takut cuai lah. Okey, jelas. Tapi dapat ya jawapan. Dapat 4 markah di mana? 1, 2, 1, 2. Okey, settle. Boleh? Okey. Kalau okey. Okey. Jawapan yang terakhir. Sila berikan jawapan anda. Tak ada jawapan ni. Sejuk lah. Seluruh sikit ikut ni. Semua tu. Sejuk. Mana jawapan? Mana jawapan korang? Cepat. Tak ada jawapan. Macam mana nak ni? Cikgu tunggu. Ke perlu masa nak jawab soalan C? Nak tengok yang cikgu buat tu boleh ke yang Tanjakan tadi? itu dibina secara menegak. Sekejap Kalau jawapannya 3.600 sama dengan 3.600. Aha. Lepas tu maka tanjakan itu dibina secara tegak. Oh, okey. Jadi kita semak. Dia Sebab suruh dia tanya. sebuah tanjak. Okey, faham. Ada. Faham. Okey dah. Boleh kita bincang soalan ni? Boleh? Okey, sebuah tanjak dengan panjang 60 cm dibina meliputi jarak mengufuk 48 cm. Okey, so jarak mengufuk dia yang ni lah. Okey, kemudian apa dia kata dekat sini? Jika tinggi tanjakan dia 36, adakah... ini soalan ini senang saja. Adakah tanjakan itu dibina secara menegak? Okey, so dia kata jika tinggi tanjakan itu 36. Okey, jadi 36 kuasa 2 sama dengan 48. Sama dengan 60 kuasa 2 tolak 48 kuasa 2. Okey, kelas 36 kuasa 2 berapa? 36 kuasa 2. Tak ada orang ke nak tolong cikgu kira? 1296. 1296. 60 kuasa 2, 3600. Tolak dengan 48 kuasa 2? 2304. 2304. 2304. Okey, so berapa? 2304. Okey, bila dah tolak tu dapat berapa? 3600 tolak 2304 dapat 1296 ke? Ya. Cuba tolong cikgu jap. Dapat. Dapat apa? 1296. 1296. So maka apa? Tanjak ini dibina secara menegak. Maka tanjak dibina secara
Menegak. Cikgu, Okey. Ya. jawapan saya 3,600 sama dengan 3,600. Oh, boleh juga sebab Sama. kamu ambil pendek dengan pendek, 60 betul? kuasa 2. Boleh. Kalau kamu ambil panjang, pendek dengan pendek, boleh je sebab cikgu kenapa cikgu ambil 36? Kenapa cikgu tak ambil Ah. hypotenuse? Oh. Ha. Tak tahu. Kenapa cikgu ambil 36? Sebab dia dah kata, dia tanya adakah tanjak itu dibina secara tegak. So kalau dibina secara tegak, jawapan kamu betul tak tegak tu. Sepatutnya. Faham tak maksud cikgu? Tapi boleh, still okay jalan kerja kamu itu. Tak ada masalah. Okay, ada pertanyaan? Okey, cikgu nak kamu jujur dengan cikgu. Kamu jumlahkan markah 1, 2, 3. So 3 tambah 4, 7, 10. 10. Sejuknya. 11, 12. So sini 12. So 2 tambah 3, 5. 5 tambah 4, 9. 12. 12 tambah 7 per 19. Okey, update markah dekat cikgu. Masya Allah, cikgu. Tiket tadi boleh ya? 19, cikgu. Tiket 7 dalam tu. Depan. Tak ambil gambar lagi. Apa dia ni? Full mark. Oh ya. Kalau Yuasa full mark dapat special daripada Jepun. Cikgu tak beli lagi. Cikgu ni duk janji special beli pun tak lagi. Tak sempat. Cikgu ni dapat hadiah kalau bahagian A ke dalam test? Yuasa kalau dapat markah 90 ke atas layak tuntut satu hadiah dari cikgu. Okey. Okey. Berapa, cikgu? Kenapa apa dia? Hadiah apa jangan tanya sebab cikgu baru hari berapa hari kita kat sini? 4 hari ini hari kelima cikgu. Cikgu belum sempat pergi tengok souvenir ke apa pun semua tak sempat. Cikgu duk berjalan je. Okey. Okey, ada pertanyaan? Alah, kat Malaysia kau boleh panas, kat Jepun kau boleh sejuk. Bukan Hafiz. Ni sejuk sebab aircon. Aircon ni kuat. Bukan sebab tu. Kalau dapat A 80 ke atas dapat apa cikgu? Cikgu nak 90 ke atas. 90 ke atas. Boleh? Kalau A 80 ke atas, cikgu bagi hadiah lain lah. Macam tu. Tapi kalau 90 ke atas, cikgu bagi special sikit. Kat sana pukul berapa? Sekarang kat sini pukul... Berapa? Pukul 11 lah. Pukul 10.30. Dia beza Malaysia dengan Jepun 1 jam. Cuma kita dekat sini pukul 6 tak, cikgu? 5 dah malam lah. Pukul 5 dah gelap. Apa dia? Malam ke pagi, cikgu? Malam. Beza Malaysia dengan Jepun beza masa sejam je. Kalau kamu sekarang pukul 9.30, cikgu 10.30. Cuma dekat sini pukul 5 lebih tu dah gelap. Pukul 5 lebih dah gelap. Subuh waktu Malaysia, kalau kat sini pukul 3 lebih. Yelah pukul 4 lebih waktu Jepun. Malaysia pukul 3 lebih lah subuh. Awal. Sebab pukul 5 lebih dah gelap lah. 5 lebih dah gelap. Cikgu kan baik. Boleh lah. Tak nak. Kalau dapat A 80 ke atas hadiah lain. Tapi kalau siapa dapat 90 ke atas special, siapa dapat 100 lagi special lah. Sahutlah cabaran cikgu. Boleh? Sahut cabaran cikgu. Sahut cabaran cikgu. Okey? Sahut cabaran cikgu. Okey. Nanti kamu tengoklah yang ni. Ini semua-semua yang... Ada satu tu, apa ya? Ni. Beb, yang ni. Kamu, yang ini kalau kamu search, dia menggelegak macam tu tau. Dia macam tanah lumpur tu. Macam belerang, bau belerang. Apa dia? Nampak macam bulan. Nampak macam kawal bulan. Betul, sekejap cikgu cari video kat sini Macam, sekejap cikgu cari short video. Kalau dapat 90 ke atas, cikgu ambil secawak air panas tu. Mana boleh.
Tadi ada dekat situ dia boleh beli dengan 10 yen. Sekejap cikgu nak cari. Sebab cikgu tak upload lagi dekat TikTok ke dekat FB, cikgu tak upload. Tadi ni cikgu pergi yang last. Kejap. Alamak. Ini Umi Jikoku je. Kamu boleh yang ni. Yang ni pun alamak, cikgu tak boleh. Oh, dia kena login lah pula. Umi Jikoku. Boleh search lah. Kamu boleh search tadi tu antara tempat-tempat. Cikgu tak try ke mana boleh. Khaira tak boleh. Jap. Yang ni cikgu kena post recording. Sebab tak boleh. Diorang berapa ringgit 1 yen. Okay, so sekarang ni kamu tukar. Kamu kira untuk matematik cepat. Kamu kira cikgu bagi. Siapa dapat 1,000 yen. Masa cikgu tukar tu 1,000 yen. RM2.88. Duit kita. 1,000 yen. RM2.88. Kalau cikgu Cikgu. tukar. Apa dia? Sekali lagi. Okey, jawab soalan. Jawab soalan tau. Masa cikgu dekat Malaysia, cikgu tukar duit currency 1,000 yen. No. 100 yen. 100 yen. RM2.88. 100 yen. RM2.88. Kalau Okay. 10,000 yen. Berapa duit Malaysia? Wah, besok cikgu nak buat soalan ni kat TikTok. Tapi cikgu nak tukar. Apa lambat sangat korang kira ni? Siapa je korang matematik ni lambat-lambat kira ni? Sabar, Ibu. 100 yen, RM2.88. Kalau 10,000 yen. Apa senangnya? Kenapa korang Cikgu, tak? try. Ya, Cikgu, betul tak? berapa? 28800. 3,472. 288,800. Sama. Ni berapa jawapan? 28,800. 28,800. Betul. Adam? RM3,472.22. Tu dia. Okey, yang lain. Soalan cikgu. Bagus ni kejap lagi. 100 yen. RM2.88. Cikgu tanya 10,000 yen berapa ringgit? Cikgu. 280. Apa dia? RM288. Marisa betul. Aryan, mana datang 20 sennya? 100 yen, RM2.88. Kalau 10,000 yen, korang darablah dengan berapa? Kalau ni nak darab kalau ni nak jadi darab dengan 100, betul? So alihlah 1, 2 dapatlah RM288. Baru dah try, Ibu. Ada, Marisa dah bagi jawapan dah dulu. Marisa dah jawab dulu dah. Apa lambat lah korang ni? Okey. Lagi nak tanya apa? Okey, kelas. Cikgu macam nak minta kebenaran nak cuti pula, nak berhenti awal sikit. So, okey. Kalau ada soalan nak tanya dulu. Okey, sebab minggu depan kita akan mula buat buku Yuasa warna hijau. Warna biru. So, cikgu harap sangat semua orang dah ada buku biru. Sebab minggu depan hari Khamis tu kemungkinan besar tak ada kelas sebab cikgu dalam perjalanan pulang. Maybe pukul 8 lebih tu cikgu baru je touchdown. Jadi memang tak sempat. So kelas kita akan diganti pada hari Sabtu. Masa cikgu akan update. Okey, masa cikgu akan update. Sabtu ataupun Ahad macam tu lah. Ada yang sekolah hari Ahad tak dekat dalam form 1 ni? Ada tak yang sekolah hari Ahad? Kedah ke, Terengganu ke, Kelantan? Oh ya, cikgu lupa ada. Okey. Jadi tak boleh kelas hari Sabtu lah. Maksudnya memang kena
Tak boleh kelas hari Ahad, kena kelas hari Sabtu. Kalau cikgu nak ganti petang pun ada pula yang ada yang sekolah petang kan. Tak boleh lah. Jadi cikgu akan ganti hari Sabtu. So cikgu akan ekstrakan masa sikit. Boleh? Boleh? Oh, Boleh? Ya. dah ni banyak masa nak buat apa lagi? Itulah sebab tu cikgu nak minta habis awal. So 40, lebih kurang dalam 12 minit macam tu, cikgu akan ganti next sesi. Boleh? Ataupun cikgu nanti kita buat yang buku biru kan, tambah masa Hmm. sikit. Ya. Extra. Dah ada plan ke nak tinggal Taiwan waktu balik ni kawan-kawan. Taklah, cikgu balik nanti transit Vietnam. Transit Hanoi lah, betul lah Vietnam. Cikgu transit Hanoi. Tapi sekejap je, transit dalam 2 jam dan balik Malaysia. Bukit air ke? Apa dia? Bukit. Blue ke Allah, tak payah. Nanti cikgu buat game-game special sikit lah untuk form 1. Nanti Okay. Boleh? Jom kita, ada lagi tak soalan nak tanya cikgu apa-apa? Kalau tak ada, cikgu mahu minta izin habis awal lebih kurang 13 minit macam tu. Nanti cikgu ganti pada hari Sabtu. Jom ambil gambar sama-sama cikgu. 1, 2, 3. Kelas, jangan lupa kalau baju dah sampai, Kak Tashenggo dah sampai, nanti update dengan cikgu ya. Jangan lupa. Okay? Okay, So, bye-bye. Cikgu minta izin habis awal sikit ke latihan sedikit hari ini. Kita jumpa minggu depan hari Sabtu. InsyaAllah hari Khamis kemungkinan besar tak ada tahu. Apa-apa cikgu akan update. Tapi setakat ni kalau ikut cikgu punya flight, memang cikgu sampai malam pukul 8 lebih macam tu. Tapi memang tak sempat. Okay, nanti nak ambil luggage dan sebagainya. Okay, so make sure kamunya Yuasa dapat markah lebih pada 90. Dapat hadiah. Cikgu buku biru tu kena beli. Amni kena belilah. Siapa ada buku biru tu? Saya. Tunjuk jap. Tunjuk jap ni. Kena beli kan cikgu dah bagi lama dah. Tu buku Sasbadi tu. Tengok link dekat dalam grup. Yes. Tengok Sophia tunjuk, Nik tunjuk, semua orang tunjuk. Tolong beli Amni. Minggu depan kita nak guna dah, confirm nak guna dah ni. Okay? Saya dah buat cikgu. Tak. Mana boleh tak tahu. Cikgu dah pesan dalam kelas banyak kali. Dalam grup pun cikgu dah bagi tahu. Betul tak ni? Sophia? Betul. Banyak kali dah lah. Minggu lepas pun cikgu kata, okey korang standby buku biru. Kemungkinan besar kita akan guna buku biru. Berapa kali dah setiap minggu. Kau jangan bagi alasan tak tahu. Dalam grup pun cikgu dah cakap. Dekat parent pun cikgu dah cakap. So beli segera cepat. Link tu cikgu dah bagi dah. Korang tekan je link tu. Besok lusa buku dah sampai. Tak payah apa-apa ni nak pergi cari kat kedai. Okay? Bye-bye. Assalamualaikum. So cikgu hutang korang 10 minit. Cikgu hutang 10 minit. Ni, Sophia, Dani, Adam, tolong remind cikgu Hafi. Ingatkan cikgu hutang 10 minit. Okay, minggu depan Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Cikgu, terima kasih cikgu. Sama-sama. Bye-bye. Cikgu Enta.